kadang-kadang sukar untuk kita mendapat konsep bahawa menjadi kaya ni ada sesuatu yang baik untuk kita supaya kita boleh manfaatkan kepada orang lain. Dan ini 3 contoh penyakit orang kita sebagai contoh. Hasad, dengki dan iri hati. Contohnya, kau jangan kawan dengan dia tu. Memang dia tu kedekut haji bakhil punya. Dan kalau boleh, nak aja aku cala-calakan kereta dia tu. Ini kes sebagai contoh, duduk dekat dengan rumah jiran yang kaya lah. Kedua, sombong dan cemburu buta. Buat apa kawan dengan orang kaya? Mereka tu gila harta. Geramnya aku tengok jiran tu menayang kereta baru je. Berkaitan dengan yang pertama tadi juga. Dan seterusnya, berprasangka buruk. Dia jadi kaya sebab tipu orang lah. Dan orang kaya ni jahat-jahat semuanya. Jadi apa benda ni? Ini sebenarnya penyakit orang kita. Kita tak boleh tengok orang lain senang. Kita nak kita seorang saja yang senang. Ataupun sekiranya kita tak senang, kita merana, kita nak orang lain juga merana. Ini pemikiran yang tak boleh diterima akal. Semuanya tak kena. Semuanya tak puas hati. Bila beli formula income seumur hidup, contohnya, ada yang cakap, Tuan Excel, aku dah tahu pasal Tuan Excel. Itu aja yang nak cerita. Sebenarnya banyak yang saya ceritakan di sini. Dan saya berikan peluang di dalam Tuan Excel ini untuk mencipta income pasif untuk anda. Kalau anda ada cara lain, boleh guna ilmu di dalam formula income seumur hidup ini dengan cara anda sendiri. Anda boleh aja. Tapi disebabkan kadang-kadang itulah penyakit kita, di mana kita ada hasad, dengki, iri hati, sombong, cemburu buta, berprasangka buruk ini. Maka kita tak boleh pergi jauh. Kita tak boleh fikir dengan lebih kreatif bahawa ilmu yang disampaikan di dalam formula income seumur hidup perlu ada contoh, dan saya berikan contoh bersama peluang sekali. Ini adalah contoh sahaja. Tapi itulah orang kita. Kadang-kadang ni disebabkan penyakit inilah kita tak boleh maju. Walaupun saya membebel sedikit tentang perkara ini di dalam video ini, tujuan saya sebenarnya adalah dengan niat baik supaya kita semua menjadi orang yang baik dan kita buang semua penyakit-penyakit hati orang-orang kita ini. Dan kita ubati diri kita daripada penyakit-penyakit hati ini dengan dekatkan diri kita kepada agama dan orang-orang yang mindanya positif saja. Jangan berkawan dengan orang negatif sangat. Kadang-kadang kalau kita berkawan dengan orang negatif ini, kita sendiri akan menjadi lebih negatif daripada orang tersebut. Jaga-jaga tu. Dan anda tak akan jadi kaya sekiranya anda masih bencikan orang kaya. Itu pun satu perkara yang mesti anda tahu, kerana anda pun tak mahu dibenci, bukan? Dan bayangkan perkara positif yang anda boleh lakukan dengan income yang banyak. Jangan cakap anda tak nak jadi kaya sebab anda takut masuk neraka nanti. Fikir bahawa dengan menjadi kaya, anda boleh bantu lebih ramai orang lagi. Tak semestinya maksud kaya di sini adalah kaya seperti billionaire, Bill Gates dan sebagainya. Mungkin cukup untuk menyara hidup anda dan ada lebihan lagi untuk anda gunakan duit tersebut bagi tujuan kebaikan. Dan kenapa anda masih tak boleh jadi kaya walaupun nak sangat jadi kaya? Ini soalan yang patut ditanya kepada diri anda sendiri, dan jawapannya adalah sebab minda anda tak benarkan anda menjadi kaya. Minda anda telah pun mengatakan sekiranya anda menjadi kaya, anda akan menjadi orang jahat, orang yang akan dibenci, orang yang tak masuk syurga. Ini yang disampaikan oleh minda anda kepada anda. Walaupun anda nak sangat menjadi kaya, tetapi dihalang oleh minda anda sendiri. Sekiranya minda anda sendiri yang menghalang anda untuk menjadi kaya di dunia ini, macam mana anda boleh menjadi kaya? Itu adalah satu halangan yang besar yang perlu anda selesaikan sebelum anda betul-betul menjadi kaya. Dan seterusnya, 2 cara gandakan income pasif anda. Ini adalah sangat simple lah. Kita rujuk semula ke dalam cash flow quadrant daripada Robert T. Kiyosaki, iaitu ESBI, di mana di bahagian sebelah kanan adalah cara untuk anda menjadi kaya dan menaikkan lagi income pasif anda, iaitu mulakan bisnes. Bisnes yang telah ada, sistem berkesan. Kalau anda lihat di sebelah kanan di dalam grafik yang saya berikan di sini, B ialah you own a system and people work for you. Formula income seumur hidup ini adalah sebuah sistem, dan sistem ini bekerja untuk saya. Sekiranya anda participate ataupun sertai program formula income seumur hidup ini, anda boleh mempromosikan link affiliate anda dan insya-Allah ianya akan menghasilkan pendapatan untuk anda dan mulakan bisnes yang kalis ekonomi. Maksudnya tak kiralah ekonomi negara turun ke naik ke, bisnes anda sentiasa akan kekal memberikan keuntungan kepada anda. Mungkin jatuh sikit ataupun naik sikit, tapi
Tetapi secara umumnya ianya tak ada efek disebabkan inflasi ataupun kejatuhan ekonomi. Yang kedua ialah anda melaburlah di dalam hartanah, di dalam saham, di dalam emas, di mana pelaburan ini adalah pelaburan yang sah yang memang telah pun terbukti berkesan. Janganlah pula melabur di dalam skim cepat kaya. Kalau anda laburkan di dalam skim cepat kaya, maka income pasif anda ini akan habis dalam masa yang pantas sekali. Seterusnya, ini merupakan hasrat saya sebenarnya yang nak saya kongsikan bersama anda. Saya ada hasrat untuk menubuhkan yayasan untuk memberikan manfaat kepada lebih ramai lagi orang di luar sana melalui yayasan saya ini. Walaupun ini cuma idea sahaja, mungkin sekiranya anda berkemampuan untuk melakukannya, anda boleh melakukannya sekarang. Tetapi inilah hasrat saya, impian saya yang sekiranya boleh direalisasikan bersama, ianya adalah lebih baik. Kerana kita boleh sama-sama bina saham akhirat ini dan sama-sama sumbangkan dana untuk operasi dan bantuan untuk yayasan ini. Pada masa sekarang ini cuma idea sahaja, tapi segala-galanya bermula dengan idea. Dan disebabkan saya telah pun memberitahu kepada anda dan ribuan orang lagi yang menonton video Formula Income Seumur Hidup ini, maka saya akan cuba untuk menubuhkan yayasan pada masa akan datang sekiranya saya ada dana yang mencukupi. Dan saya alu-alukan sumbangan anda untuk menjayakan yayasan ini pada masa akan datang. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita akan tubuhkan yayasan bersama-sama dan kita akan sama-sama membangunkan yayasan ini bagi tujuan kebajikan kepada orang lain. Dan akhir kata, saya doakan semoga kita semua kaya di dunia dan di akhirat dengan income yang kita terima ini. Jangan gunakan income ini semata-mata untuk kita bersukaria di dunia ini sahaja. Gunakan income pasif ini untuk membantu orang lain supaya di akhirat nanti kita dapat dibantu melalui sumbangan yang kita keluarkan daripada income pasif yang kita terima. Dan setakat ini sahaja dahulu modul kelima Formula Income Seumur Hidup, iaitu modul yang terakhir. Saya harapkan anda mendapat manfaat yang amat maksimum daripada Formula Income Seumur Hidup ini. Sekiranya ada apa-apa ilmu yang nak saya sampaikan kepada anda melalui Formula Income Seumur Hidup ini, hubungi saya dan saya akan cuba hasilkan video untuk anda fahami dengan lebih lanjut lagi. Dan segala kekurangan, kelemahan saya di dalam menghasilkan Formula Income Seumur Hidup ini, saya dahulukan dengan mohon maaf banyak-banyak. Saya pun orang biasa dan saya sampaikan ilmu ini berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan ilmu yang saya terima daripada orang lain juga, berdasarkan pengamatan saya, dan saya telah pun memberikan yang terbaik untuk anda. Saya sangat gembira berkongsikan ilmu tentang income pasif sebagaimana yang saya nikmati sekarang kepada anda melalui Formula Income Seumur Hidup ini, dan saya harapkan anda juga berpuas hati dengan apa yang anda terima daripada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.